Okey, rasanya ramai antara kita yang pernah cramp waktu berlari, betul tak? Okey, saya pastilah jika anda seorang ni mesti anda pernah mengalami cramp sewaktu lari, especially larian-larian yang long distance ataupun larian yang anda pergi terlalu laju. Okey, hari ini saya nak bercakap tentang cramp. Okey. Jika anda dah menonton video saya di Selangor Half Marathon, so ketika event tu saya mengalami cramp yang agak teruk lah. Okay, cramp ni ialah satu yang kita tak nampak dengan mata kasar, cuma orang yang pernah rasa je tahu cramp tu macam mana. So saya pasti sebagai seorang runner ataupun sesiapa yang biasa run mesti pernah mengalami lah cramp ni at least sekali ataupun mestilah pernah rasa kan, sama ada jika anda waktu mula-mula berlari dulu ataupun jika pengalaman anda berlari di larian-larian jarak jauh long distance ataupun larian tersebut anda push to the limit. Bila push to the limit tu dan akan melibatkan lebihan strain kepada muscle lah, dan begitulah terjadinya cramp. Okay, ini adalah satu yang penerangan yang mudah. Okay, macam mana kita nak terangkan apa itu cramp? Okay, cramp ni senang cerita lah, dia macam kita rasa kekejangan otot. Okay, bahasa Melayu dia lah kekejangan otot lah. Okay, so kalau ikut experience yang saya lalui, okay, saya waktu main bola dulu saya pernah mengalami cramp di hamstring lah, ataupun tarik hamstring di belakang peha ni. Dan ketika saya aktif running ni, saya lebih mengalami cramp di bahagian betis lah. Okay, so mostly cramp ni saya akan alami bila saya berlari menggunakan kasut carbon plate dan juga boleh melibatkan jarak yang jauh lah, seperti jarak half marathon lah. So biasanya hujung-hujung lagi 1 atau 2 km nak sampai ke finishing line tu, masa tu lah saya rasa macam kaki saya cramp lah. Okay, so cramp ni pun ada banyak peringkat lah yang saya rasa lah. Okay, ada setengah cramp tu dia macam start tarik sikit-sikit. Okay, so masa tu anda still boleh berlari lagi lah. Okay, tapi untuk cramp yang teruk, dia terus tangkap kaki. Okay, anda tak boleh bengkokkan kaki. Okay, kena duduk, luruskan kaki lu urut-urut, bagi masa tu kurang stres, baru dia okey. So saya pernah alami semualah. Okay, cuma yang paling teruk saya alami adalah waktu Selangor Marathon itu. Okay, ada kilometer 11-12 dah kena cramp, maksudnya hujung. So sini saya ada hendak berkongsi knowledge lah, tentang apa yang saya baca tentang cramp. Okay, jika ada info yang tak betul ataupun tak cukup, korang boleh tambah kat ruangan komen bawah tu. Okay, so apa yang saya nak kongsikan dalam video ni ialah penerangan ringkas lah tentang apa itu cramp ataupun kekejangan otot. Okay, untuk detail macam biasalah, korang boleh baca sendiri dekat internet ataupun nak senang tanya sahaja pada ChatGPT ataupun DeepSeek. Okay, so secara ringkasnya cramp ni berlaku ada beberapa faktor lah, tapi saya rasa saya nak cerita 4 faktor je. Okay, faktor yang pertama ialah muscle tak kuat lah. Okay, which mean muscle anda tidak begitu kuat untuk endurance. Maksudnya kalau aktiviti tu katalah just jangka masa yang pendek, maybe dalam 10-20 minit ataupun setengah jam, okay, mungkin muscle tu still lagi boleh bertahan lah, dia still lagi kuat dan boleh berfungsi macam biasa. Okay, dan punca kedua ialah kurangnya regangan ataupun warm up sebelum event lah. Ini pun boleh jadikan faktor juga. Okay, tapi maksudnya anda punya otot tak bersedia lah untuk melakukan aktiviti tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita warm up pun, macam player bola ke, kita tengok atlet-atlet tu, orang pun warm up juga kan, tapi kadang cramp tu still boleh berlaku lah. Okay, dan yang ketiga, cramp ni berlaku disebabkan kekurangannya air ataupun dehydration. Okay, so kekurangan air pada muscle menyebabkan muscle tu tak boleh berfungsi dengan baik dan maybe tak cukup efisiensi untuk beroperasi lah. Dan yang keempat, maybe kurangnya electrolyte. Electrolyte ni macam fuel lah untuk muscle tu berfungsi seperti biasa. Okay, so apa yang perlu anda buat ataupun yang boleh anda buat lah jika anda mengalami cramp? Okay, ini saya cerita berdasarkan experience saja. Okay, saya bukan expert, saya bukan mahir dalam bidang medik apa.
So apa yang berlaku ialah jika waktu running, okay, jika anda dah start rasa dia tarik sikit kan, contohnya macam saya mostly dekat betis lah, okay. So bila dia nak cramp tu biasanya saya akan start rasa dia macam cucuk sikit-sikit kat betis tu, okay. So apa yang saya buat, saya akan try slow down, okay. Saya akan try slow down dan saya akan make sure saya kecilkan cadence lah supaya tak menambahkan strain pada kaki tu. Dalam masa yang sama memang kita kena slow down. Sebab kalau saya teruskan biasanya tak lama, lepas tu dia akan makin merayap sampai dah pop dia tangkap betis tu, saya terus kena slow down lah. Okay, so ada juga case yang bila sahab tu tiba-tiba saja dia pop terus tangkap pun pernah kena juga. Okay, apa yang kita buat ialah kita kena jalan, okay, ataupun kita try duduk, okay, dan kita duduk, kita luruskan kaki dan kita tarik kita punya kaki macam ni. Okay, ataupun kalau ada orang yang boleh tolong, so dia pegang kaki kita, tolak pada atas. Ini cara paling efektif untuk fight cramp lah. Okay, tapi kalau anda seorang, kena duduk straight di tepi jalan tu, tarik kaki anda macam ni. Okay, bagi dia hilang, baru bangun balik lah. Okay. Sebab ada setengah kes yang memang dia dah tangkap teruk tu, rasa memang korang tak boleh berlari lah. Kalau ada setengah kes nak jalan pun tak boleh kan. Tapi jangan panik lah, okay. Dah cuba urut buat apa yang patut, okay. InsyaAllah biasanya boleh diteruskan, cuma tak laju lah. Okay, so berbalik kepada cramp tadi lah. Sekarang boleh fikir balik kenapa saya cramp teruk waktu InsyaAllah marathon tu. Pertama sebab memang tak tahu lah, walaupun berlari pada 3 pagi, sekarang kita berada di bulan Jun, suhu agak panas lah. So menyebabkan dehydration tu agak pantas. Ditambah pula dengan saya excited lari terlalu laju waktu awal, so menyebabkan badan cepat dehydrate. That's why dia bong awal lah. Dan antara penyumbang lain ialah kasut sendiri, okay? Kasut carbon plate tu, okay? Kita kena faham kasut carbon plate ni bila kita pakai, dia memerlukan kita landing dengan forefoot. Itu yang paling efisien lah. So, kalau kita landing dengan midfoot ataupun forefoot, ataupun kita lari midfoot ataupun heel, dan kita buat tu terlalu lama, dan akan menyebabkan kita landing kaki kita tidak berada dalam keadaan yang natural lah. That's why dia tak tahu lah, maybe saya rasa itu punca dia start tarik lah. Okay. So far kalau saya pakai kasut dan carbon plate, saya tak pernah cramp. Tapi cramp ni hanya berlaku bila saya pakai kasut carbon plate je. Kadang-kadang lari slow pun kena, laju pun kena. Maksudnya landing kaki tu tak sesuai lah dengan kasut tu. Ini antara punca lah. Okey, itu saja perkongsian saya kali ini tentang cramp. Okey, diharapkan bila cramp tu jangan panik. Okey, jangan duduk, tarik kaki tadi atau minta tolong orang. InsyaAllah dia akan okey lah. Tapi sendiri mau ingat lah. Okay, ini adalah tips bagi saya. Sebelum ni saya selalu lari bawa sock stick. Okay, sock stick yang pil tu, dia macam pil electrolyte. So bila setiap kali event saya akan bawa, saya akan makan lah. Cuma masa insyaAllah marathon tu, selama marathon tu saya tak bawa benda tu. So that's why dia cramp. So benda tu ialah sumber electrolyte yang bagus lah. Antara tips. Okay, so itulah ringkasan hari ni. Bye.